saya baru siap berjilat-jilat dengan Pak Betul dengan abang saya. Agak begini, memandangkan saya buat bisnes pantang, karena untuk promosi untuk yang ini kan, sebab ada satu customer tu tanya, baru ni kan hari raya, jadi saya kena dibagi oleh saudara mara itu ada kan tidak ampau tu, jadi yang si ibu ni kan jaga. Boleh ke apa? Untuk APD kau jadi. Leadership. Okey. Pertama sekali, saya nak tentang leadership dulu lah. Tentang leadership tu sebab tuan memang ada background business. Bagi saya, bisnes Faikon ni lagi mudah untuk tuan. Okey. Lagi mudah berjaya sebab puan dah ready dengan sudut mindset business. Okey, itu tahu. Jadi sangat sesuai. Jadi bila promosi leader, refer dengan Encik Azmi. Okey. Okay, yang kedua adalah tentang joint account ni sebenarnya memang boleh. Kita ada boleh buka account untuk anak. Saya sendiri pun 2 orang anak saya kami buka account untuk anak kami. 3 hari lagi dah boleh buka account. Yang penting ada dia punya mindset. Yes, mesti ada mindset. Tapi untuk account junior ni dia kena buka bersama dengan ibu dia ataupun ayah dia sebab menjaga. Mana-mana account junior untuk anak bawah 12 tahun dia kena buka bersama dengan parents sama ada ibu ataupun ayah. Nanti sebab ibu dan ayah dia akan menolak account tu. Dia nak keluar dekat emas, nak simpan emas boleh sepanjang umur dia belum 18 tahun. Bila dia umur 18 tahun, dia kata dia dah ready untuk nak ada account dewasa, boleh tukar bila dia dewasa. So account tu akan dia sendiri akan kongsi. Boleh. Okay.